Apa kau suka bergaya kalau pergi ke masjid? Pakai seluar lawa, pakai baju lawa, nak tarik hati wanita. Kalau dia niat nak berkahwin dengan perempuan yang baik-baik, kerana perempuan yang baik itu ada di masjid, hukumnya harus. Kalau niat nak dapat dengan perempuan bukan niat nak beribadah, hukumnya haram. Kena faham baik. Okey? Jadi jangan kita jadi seperti orang yang berhijrah zaman Nabi. Dia bukan hijrah kerana Nabi, dia hijrah kerana awet dia orang Madinah. Dia kasih dengan orang Madinah, dia orang Mekah. Kasih dia hantar surat ke dia, kalau mu betul-betul jatuh cinta kepada aku, nak kahwin dengan aku, mu tinggal bumi Mekah, mari duduk Madinah. Dia nak pergi tak berani, zaman dulu kan nak pergi mana sekarang. Tiba-tiba sahabat Nabi ramai-ramai nak berhijrah. Dia tumpang hijrah. Faham? Duduk dalam kumpulan hijrah, siapa di Madinah? Boleh jumpa dengan awet dia nama Ummul Qais. Maka turunlah wahyu khabar ada seorang laki-laki dalam kerombongan hijrah, tidak kerana Allah, kerana awet. Lalu Nabi kata, aulim ra'ating, siapa yang hijrah kerana nak ke perempuan, yang kihuha, dia hanya dapat berkahwin saja dengan perempuan itu, tak dapat kelebihan berhijrah. Faham tak lagi? Jadi jangan kita mari masjid kerana nak perempuan. Faham? Tapi kalau kita nak pergi masjid, kita nak pergi cari orang perempuan, boleh. Tapi jangan mari nak buat ibadat kerana perempuan. Jangan tukar tu.